salam sahur, salam berbuah Ramadan. Terima kasih kerana sudi berkongsi rezeki dengan kami. Assalamualaikum. Apa khabar pada anak-anak semua? Apa khabar pada anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Hari hari puasa yang keberapa? Ya? Ashrin, ke-20, ke-20. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan anak-anak yang selebihnya. Kita ada anak-anak lelaki bahagian pelajar rendah. Ini anak-anak bahagian pelajar perempuan kita, bahagian pelajar rendah di hadapan, dan di belakang kita tu ada pelajar menengah, insya-Allah. Okey anak-anak semua, lambai tangan kamu, sampaikan salam kasih sayang buat pakcik-makcik. Kita ada apa hari ni? Okey, kita tunjukkan dulu sangkuit air oren segar. Special. Siap ada buah oren tu. Alhamdulillah. Lepas tu kita ada kuih apa tu cikgu? Buah Melaka. Lepas tu kita ada macam biasalah buah kurma, dadih coklat. Sedap ni Allah Tuhan. Lepas tu kita ada buah, iaitu buah oren. Kita ada nugget, kita ada sayuran, kita ada ayam sambal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah ada di 10 malam akhir Ramadan ni di Khemah Moreh. Anak-anak, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ni, tengok sini. Kita nak ucap terima kasih pada pakcik-pakcik. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih pakcik-pakcik jamu Moreh anak-anak ni. Alhamdulillah, syukur. Okey anak-anak, disilakan. Boleh ambil. Tuan-tuan dan puan, kita ambil keberkatan 10 malam terakhir ni. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Siapa yang memberi makan pada fakir miskin, Allahu Akbar, mudah-mudahan kita dapat pahala 1000 bulan. Ya Allah, 83 tahun lamanya, bukan senang. Ambillah peluang. Mana tahu dengan sekeping roti yang kita berikan ini merupakan kebaikan sedekah yang kita amalkan malam yang diberkati, malam Al-Qadar, insya-Allah. Anak-anak hari ini baru turun daripada mushola, baru selesai program khatam 30 juzuk Al-Quran, tadarus dan sebagainya, turun menikmati Moreh pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita ada roti bom, kita ada komboja, kita ada aiskrim, kita ada buah oren, kita ada air special, air oren. Semua ini adalah konsep daripada tuan-tuan dan puan yang membeli produk jualan kami, insya-Allah. Dan esok jika ada